buku bersama ramu. Singgah ke kedai membeli kaya. Membaca itu jambatan ilmu. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Anissa Emily binti Muhammad Mariadi dari 5 Bestari Sekolah Kebangsaan Taman Gembira. Stay steady. Ketika waktu lapang, saya gemar membaca buku atau novel. Saya menyimpan hasrat untuk menjadi seorang doktor di masa hadapan. Membaca bukan sekadar hobi, tetapi satu pelaburan buat masa depan. Saya ingin berkongsi cerita tentang salah satu novel yang telah saya baca bertajuk Permainan Gelap Among Us yang mempunyai 12 bab setebal 114 muka surat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 yang ditulis oleh Aman Wan. Terbitan Bling Books Sendirian Berhad. Novel ini mengisahkan pelajar Kolej Astana yang dihantui surat berantai sumpahan sang kelam yang mula tersebar dan membawa amaran. Barang siapa yang menerima surat ini, anda sudah terkena sumpahan sang kelam yang ingin membalas dendam. Jika mahu selamat, buat 3 salinan dan sebarkan kepada 3 orang dalam tempoh 3 hari. Johan, pelajar yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi, bertekad akan membongkar dalang di sebalik kisah misteri apabila dia mula meragui kebenarannya. Adakah sumpahan itu benar? Ataupun sekadar permainan gelap yang dirancang rapi? Novel ini menggabungkan elemen seram dan misteri dalam kampus moden. Sesuai pembaca seperti saya yang gemarkan kisah penuh debaran dan ingin mengetahui jalan ceritanya. Antara pengajaran utama daripada novel ini ialah yang pertama, dendam membawa kebinasaan. Yang kedua, jangan mudah percaya pada sesuatu tanpa usul periksa. Yang ketiga, persahabatan penting dalam menghadapi cabaran. Yang keempat, kecanggihan teknologi perlu digunakan ke arah yang baik. Yang terakhir, kejahatan pasti akan terbongkar. Semoga pengkongsian ini membawa manfaat kepada kita semua. Ingatlah, perbuatan jahat boleh merosakkan dan menghancurkan masa depan seseorang. Sekian, terima kasih.